Alhamdulillah, yang penting niat, Allah tahu niat untuk fast. Keutamaannya hanyalah Fatimah. Dia pun dah nak masuk 6 tahun. So, Alhamdulillah lah kami sepakat untuk fokusnya hanya untuk Fatimah sahaja, itu saja ya. Fatimah tak ada, dia dengan daddy dia today. Tapi dia kalau datang pun dia akan enjoy lah. Cuma hari ni dengan daddy dia, so I have my me time. So, okay lah. I mean, insyaAllah satu hari mudah-mudahan ya. Perkembangan semasa tak macam tu, makin kembang. Pelakon dan usahawan Nur Fazura bersyukur apabila hasratnya untuk mengekalkan hubungan baik bersama bekas suami yang juga aktor Fatah Amin menjadi reaksi positif peminat. Menurut Fazura, segala apa yang dilakukan adalah atas niat baik, terutama demi memastikan kebajikan dan masa depan anak tunggal mereka, Nur Fatimah Aisyah, terus menjadi keutamaan. Alhamdulillah, yang penting sekali Allah tahu niat saya. Kepentingan ketika ini adalah Fatimah. Dia pun sudah nak masuk 6 tahun. Jadi kami sepakat untuk fokus pada Fatimah, itu sahaja katanya. Pelakon filem Gold dan Ginju itu berkata demikian ketika ditemui di acara pertunjukan fashion Zaimi Zulkaflin sempena Kuala Lumpur Fashion Week 2026 yang berlangsung di KLCC pada Sabtu. Pada itu, Fazura juga turut memaklumkan anaknya Fatimah tidak bersamanya ketika menghadiri acara berkenaan kerana sedang meluangkan masa bersama Fatah. Fatimah tidak hadir hari ini. Dia bersama bapanya hari ini. Kalau dia datang sekalipun, dia akan enjoy dengan pertunjukan fashion ini. Cuma hari ini saya ada me time, ujarnya lagi. Mengulas mengenai perkembangan kerjaya, Fazura memaklumkan dirinya kini sibuk menguruskan bisnes lebih-lebih lagi selepas bersara daripada dunia lakonan drama. Manapun Fazura dikabarkan bakal terlibat dalam sebuah projek yang kini masih lagi di fasa perbincangan. Makan. Itu je kerja, cari rezeki, besarkan anak, besarkan bisnes macam itulah. Saya dah bersara drama kan, filem insyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah mudah-mudahan. Ya, jika ada rezeki nanti kita akan buat announcement. Tak lama lagi insyaAllah mudah-mudahan. Of course, saya memang peminat dan juga klien yang sangat setia Zaimi Zulkafli. Dan of course, mereka ni adik-adik saya, terutama Hana Halim. Jadi of course dapat bunga tadi. Saya dah tisu kan, of course sangat-sangat proud dengan mereka berdua, dengan the whole team Zaimi Zulkafli. Mereka memang have been working very hard. I love you. Mwah. See you. They've been working very hard for the last couple